Hey guys, Assalamualaikum. So hari ni saya akan review model kereta Activa H 1.0 turbo. So yang bahagian depan ni dia dah ada LED itu, dan juga ada sensor bahagian hadapan dan ada lampu spotlight. Di bahagian depan juga ada grey yang menarik kat sini. Untuk bahagian lain, untuk sport rim pula 17 inci 205/60, rim 17 inci lah. So size yang agak besar. So yang part lain kunci, kalau kita kunci kat sini dia akan auto flip. So kita buka pelik kat ni. So untuk bahagian dalam, seat dia ialah fabric seat. Dari segi lain, steering dia dah juga ada leather, dan juga ada button untuk radio dan power button, dan meter ialah meter jenis digital. Selain itu, untuk aircon juga mempamerkan digital, ada reverse camera, ada dashboard, airbag dia ada 6, dan juga ada armrest. Untuk keluasan dalam memang agak luas dan tinggi, memang tinggi lah. Untuk bahagian belakang, Activa H dia tak ada spoiler. Untuk sport rim size yang sama, memang cantik. So kalau korang berminat untuk memiliki model Activa, korang boleh DM saya di talian 017 555 4358. Okey, cari dulu, bye. Assalamualaikum.